Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Nama saya Nur Syafiah Auni binti Abdul Hadi. Saya dari kelas 5 progresif. Saya bersekolah di SK Jalan Semenyih 2 Kajang. Pada hari ini, saya akan berkongsi membuat ulasan tentang satu buku, iaitu Suatu Masa Dahulu. Penulis daripada buku ini ialah Nancy Lowen. Penerbit buku ini pula ialah Institut Terjemahan Negara Malaysia Kuala Lumpur. Buku ini mula dicetak pada tahun 2011. Buku ini mempunyai 32 halaman buku surat. Ada beberapa perkara yang saya menyukai tentang buku ini. Buku ini mempunyai kulit yang menarik perhatian saya. Buku ini mempunyai helaian yang bermacam-macam gambar yang berwarna-warni. Buku ini mempunyai jalan cerita yang menarik. Buku ini diceritakan oleh Nancy Lowen. Pada mulanya, budak bertudung merah ingin menghantar makanan ke rumah neneknya. Tiba-tiba ia terjumpa serigala di sana. Lalu serigala pun menghampiri budak bertudung merah itu dan ia bertanya, "Kamu ingin ke mana?" Budak bertudung merah, "Saya ingin ke rumah nenek saya." Serigala itu berkata, "Bolehkah aku menghantarmu?" Budak bertudung merah, "Boleh." Lalu mereka pun pergi ke rumah neneknya. Apabila sampai ke rumah neneknya, serigala itu memakan neneknya dan budak bertudung merah. Tiba-tiba pemburu ternampak perut serigala yang amat besar. Tiba-tiba ia ingin memotong perut serigala itu. Lalu ia memotong. Kemudian terkeluarlah budak bertudung merah dan neneknya dengan merangkak-rangkak. Pemburu itu mendapat idea untuk meletakkan batu ke perut serigala. Lalu pemburu itu meletakkan batu di perut serigala. Kemudian ia menjahitnya. Apabila serigala terbangun daripada tidur, ia terjatuh tergolek-golek. Lalu ia mati. Pengajaran daripada cerita ini, janganlah kita terberdaya daripada orang lain. Kita perlu berhati-hati. Terima kasih.